Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak semua. Mulai hari ini pengetua akan berikan cabaran untuk anak-anak mendengar 30 episod motivasi pagi dari pengetua. Hari ini sebelum kita mula belajar, saya ingin mengingatkan satu perkara yang sangat penting, niat. Setiap hari yang kita lalui akan menjadi lebih bermakna apabila kita mulakan dengan niat yang betul. Niat untuk belajar bersungguh-sungguh, untuk menambah ilmu, untuk membantu rakan dan untuk menjaga adab dalam setiap tindakan. Bila kita berniat dengan baik, insya-Allah segala urusan kita akan dipermudahkan dan diberkati. Ingatlah, kejayaan bukan bermula di dalam dewan peperiksaan, tetapi bermula dengan niat yang ikhlas di hati setiap pagi. Jadi, mari kita mulakan hari ini dengan semangat dan niat yang baik supaya hari kita penuh berkat dan ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar dan teruskan menjadi kebanggaan sekolah kita. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.